Saya tak ajar lagi dia baca kan. Bacaan dia tak boleh membaca lagi. Walaupun tak ada perkataan tapi dia bolehlah ikut rentak menyanyi tu lah. Ada kawan nak dia tak ada kawan nak. Lepas tu ada jugalah survey daripada FB. Lepas tu open day Monat tahun lepas kan. Datanglah sini lepas tu tengok. Terus register booking. Through Facebook lah. Baru pindah ke sini. Same time tengok review juga. Facebook dekat Google kan. Kat Google je, saya Google dan saya keluar Monat. Aktiviti dia school holiday program ada. Lepas tu dia ada visit macam-macam, pergi zoo kan, pergi kilang, ada simulasi, haji simulasi, masih korban, macam aktif lah. Very attractive lah untuk kids. So banyak colours. Go around the dekat pun dia dah boleh catch here and there. Good for kids environment. Dia dah buka dah. Yang saya suka ni dia ajar macam mana dia nak train terhadap swimming untuk anak. Sebulan kan saya dah perasan dia dekat rumah dia dah rajin syahadah dengan meaning dia, doa masuk tanda. Lagi dia baca surah. Dia dah hafal dah surah ni sebab saya tak sempat nak ajar banyak surah. Sofia dia main quite late. Tapi masa dia masuk sini boleh I kata dia pun agak macam tak boleh membaca lagi. Sebab sebelum ni kali kat sini. So bila masuk sini sebulan setengah. Rasa dia sangat banyak. Bila kita pergi keluar, tiba je dekat belakang baca Pasar Raya Darussalam. So macam you can read it. For me banyak terasa. Untuk adik, walaupun dia baru masuk 3 tahun, boleh baca doa makan baru tidur. Untuk abang, saya perasan dia suka kalau macam saya hantar pagi, dia tak ada nak nangis. Buku bacaan dia tu, dia buka tau, dia buka balik rumah, dia buka, lepas tu dia baca. Saya tak ajar lagi dia baca kan. Sebab dia baru 3 tahun lebih kan. Teacher dah start ajar baca dah. Yang I quite surprise lah kot, bacaan solat tu sendiri. Bacaan ayah I memang tak pernah ajar. I baru Qulhuwallahu Ahad dia nak baca. Tapi satu ni itu yang I tak expect. Saya yang sebelum